Allah. Masya Allah. Dia tulis tempat tapi tak tulis location. InsyaAllah. Ini kita nak bagi tempat tujuan di belakang Uhud. Walaupun air tak ada. Ini dalam sejarah mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah alaihi salam telah datang ke sini untuk mengambil air membasuh luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nak bawa air tersebut Nabi kata kotor. Okey. Nah, ni dah sampai dah kawasan dia. Alhamdulillah. Ini kalau hujan dia akan menjadi seperti mana takukan air. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Okey, tidak kawasan di dalam ni. Kawasan ni telah ditambun sedikit. Alhamdulillah sampai. Ni nanti kalau hujan masya-Allah jadi macam tujuan sungguh. Ini namanya di belakang Maharis.